Hai, selamat kembali bersama saya lagi untuk tutorial pada kali ini. Okey, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana untuk enablekan task manager anda yang disable dan untuk enablekan folder option anda yang disable di Windows XP. Okey, mungkin ramai lagi yang guna Windows XP dan mengalami masalah yang sama seperti ini, untuk disable task manager, folder option hilang, task manager hilang. Macam mana nak selesaikan masalah itu? Okey, kali ini saya ingin sebagai contoh, saya gunakan VMware untuk Windows XP saya. Okey, mungkin anda pernah mengalami task manager disable seperti ini. Oh tidak, kenapa berlaku seperti ini? Dan di sini juga. Okey, bila anda pergi ke sini, okey, komputer anda pergi tools, hilang kan, seperti gambar ini hilang, tapi di sini yang okey kerana dia okey, jadi ada folder option lah. So gambar ini menunjukkan memang tak ada folder option dulu. Macam mana untuk enablekan folder option ini? Okey, teruskan lagi bersama saya. Okey, macam mana untuk enablekan? Bagi saya ada banyak cara sebenarnya. Okey, pertama sekali saya ingin menunjukkan macam mana untuk enablekan untuk task manager. Okey, task manager pertama sekali ada cara yang pertama sekali, itu pergi ke start, pergi ke run, lepas tu type gpedit.msc. Okey, type gpedit.msc. Okey, pastikan type yang betul. Kalau tak betul anda tak masuk gpedit.msc. Lepas tu tekan okey. Ada yang pergi ke user configuration, ambil administrative templates, pergi ke Windows component, lepas tu tekan tambah ni, ambil Windows Explorer. Okey, Windows Explorer ni. Lepas tu anda pergi ke kotak sebelah sini, cari remove the folder option menu item from the tools menu. Okey, tekan ni. Okey, jika anda nampak di settings ni, di setting tab, anda nampak tanda bertanda di enable, so maksudnya dia ialah memang akan tidak boleh view anda punya task manager. Jadinya anda perlu tekan not configure. Okey, default setting dia adalah not configure, bukannya enable ataupun disable. So pilih not configure, tekan apply dan tekan OK. Okey, bila anda dah buat macam tu, anda try masuk control delete lah. Tak boleh lagi kan? Okey, tak apa, anda boleh pergi ke right edit. Okey, pergi ke start, lepas tu tekan run. Okey, anda type reg edit. Okey, di sini. Okey, so anda pergi ke hotcar user, pilih software, lepas tu ambil Microsoft. Okey, pilih Microsoft, lepas tu pilih current version. Okey, anda cari current version di sini. Nampak mana dia? Sudah hilang. Windows. Okey, Microsoft Windows. Okey, ambil Windows dulu. Pergi ke Windows. Lepas tu ambil current version. Lepas tu ambil policies ya. Policies. Okey, lepas tu ambil ke system. Okey, jika anda nampak tulisan ini, dia hanya disable. Nombor satu ni maksudnya disable. Jika nombor satu anda nampak nombor satu di sini, dia akan disablekan task manager anda. Jika anda letak kosong, untuk enable kembali, anda just letak kosong di sini. Okey. Jika anda masuk ke policies ni, okey, anda pergi ke sistem dan langsung tak ada perkataan disable task manager, anda boleh create baru. Just ambil ni new, ambil d-word value dan type disable. Okey, so T kena huruf besar, M besar, G R kecil. Okey, disable task manager. Okey, value dia mestilah kosong. Okey, jangan satu. Jika satu akan disable anda punya task manager. Dan tekan okey. Okey, try semula anda punya task manager. Ya, sudah boleh buka, nampak kan? Tu dah berjaya. Itu ada mudah sekali kan. Jika ada mungkin macam banyak sangat setting nak buat satu-satu sampai ke masuk sini semua kan, takut anda rosak pula anda buat registry. Saya akan bagi contoh, akan bagi dokumen ini. Okey, enable task manager. Just double click, dia akan tanya nak masukkan tidak. I also want to add this information to blah blah blah. Tekan yes dan okey dan try. Itu dah sudah boleh buka kan. Okey, itu dia untuk Windows Task Manager. Okey, nampaknya Windows Task Manager dah sudah enable. Okey, untuk enablekan anda punya ini folder option, anda mengalami masalah seperti ini dan hilang pula kan. Okey, macam mana anda untuk enablekan anda punya folder option? Okey, pergi ke sini, start, run. Ini untuk menu setting. Okey, ke right edit. Okey. Ke right edit. Lepas tu pergi ke sama juga. Okey, kita balik awal lah ya. Hotcar user, software, pilih Microsoft ya, Microsoft. Lepas tu Windows. Mana Windows? Okey, Windows. Current version. Pilih yang sama juga, policies. Okey, lepas tu pilih Explorer di sini. Okey, Explorer. Okey, di sini anda
kena create satu file iaitu new. Pergi ke new, ambil debug value. Lepas tu pilih no for the options. Okay, tu kena besar. Okay, di situ. Okay, jika anda tengah kosong, dia disable. Jika satu, dia disable. Jadinya anda kena pilih kosong juga seperti tadi. Okay, pastikan dia kosong, jangan satu. Jika satu, dia disable. Okay, lepas tu bila anda sudah buat macam ni, anda kena restart PC anda lah. Kena restart, mesti restart. Kalau tak restart, tak jadi. Okay, pilih. Okay, macam mana nak check balik? Anda restart, pergi ke my computer. Lepas anda pergi tools, lepas tu forward option. Mudah sekali, memang mudah sekali. Jadi anda boleh buat dengan cara anda. Ataupun jika anda malas nak buat, pening sangat nak buat banyak sangat step-step yang saya tunjukkan tadi, just pergi ambil sini file dan tekan enable forward option. Dah double klik, yes. Lepas tu restart lah. Okay, itu sajalah untuk macam mana untuk enablekan dua-dua ini, iaitu task manager dan forward option. Memang mudah sekali. Okay, kepada anda di luar sana, jangan lupa try. Okay, mungkin agak pening, jadi saya akan bagi file dua-dua inilah. Dua-dua file ni akan saya bagi kepada anda. Okay, untuk enablekan ialah lagi mudah kot daripada anda buat dari sini. Mungkin pilih raw edit, lepas tu masuk ke sini, banyak step kan. Jadi anda boleh pilih cara yang mudah. Saya akan bagi dua-dua dah. Ni itu raw edit punya file, jadi yang lagi mudah kot. Okay, selamat mencuba saya punya tutorials ini. Okay, selamat mencuba dan bye bye.